Kenapa Kak Kama buat bisnes ni? Dulu Kak Kama fikir lepas bersara nak santai-santai, relax-relax saja kat rumah. Tapi setelah masa berlalu, tak lama, beberapa bulan sahaja, Kak Kama merasa kekosongan. Bila Kak Kama mula buat bisnes produk sunnah ini, Kak Kama rasakan sesuatu kelainan. Selain daripada Kak Kama dapat merasakan perubahan pada diri sendiri, semakin sihat, Kak Kama juga dapat bantu orang lain untuk meningkatkan kesihatan mereka. Dan juga dapat bantu orang lain yang ada masalah kewangan. Jadi, dengan bisnes ni, selain daripada kita dapat kesihatan, kita juga dapat duit tiap-tiap bulan, insya-Allah. Tak perlu keluar rumah pun, Kak Kama buat dari rumah sahaja, guna handphone. Sesekali tu keluar jugalah, tapi kebanyakannya dari rumah sahaja. Dan Kak Kama pun rasa lebih seronok sebab Kak Kama rasa Kak Kama dapat memberi sesuatu, memberi sumbangan walaupun Kak Kama hanya dari rumah sahaja. Yang penting kita buat sesuatu dengan rasa ikhlas untuk bantu orang lain. Kalau ada yang tengah fikir-fikir nak buat bisnes tapi takut, boleh cuba dulu, kaji dulu bisnes Kak Kama. Kaji sampai puas hati, kalau rasa sesuai dengan diri, Kak Kama ajarkan step by step untuk kita mula bergerak. Mana tahu ini jalan rezeki anda. Di bio Kak Kama ada link. Kita tekan link tersebut, isikan maklumat yang diperlukan. Tunggu Kak Kama kontak anda. Percayalah tiada yang mustahil dengan izin Allah.